Yang nak bercuti dekat tengah bandar Melaka, homestay ada kolam, maksimum boleh muat 15 orang, fully aircon. Ada package include breakfast, ada day stay tau. Harga bermula 222. Ni ada satu Yellow Mansion Town Stay. Ada kolam yang besar depan pintu, ada water level 2, 3 dan 4 kaki. Lepas tu ruang tamu dia punyalah luas. Sofa dia pula boleh jadi sofa bed tau, boleh baring-baring. Ni owner dah siap bagi free condiment. Ada wifi, ada Netflix, nak karaoke, ada speaker. Pandai-pandai lah korang. Bilik dia pula ada 3 bedroom, lepas tu ada 2 bathroom. Ini master bedroom, dia ada queen bed, ada single bed. Bilik air dia pun, air dia water pressure kuat tau. Lepas tu yang bedroom kedua dia ni queen besar macam ni. Dan bilik ketiga dia jenis double decker macam ni, boleh muat 3 orang. Lepas tu nak tilam lebih boleh minta dekat owner. Dekat ruang tamu dia tu juga ada mini table pool macam ni. Boleh lah nak short-short dengan family kan. Ada kid toys juga, ada air purifier. Ruang dining dia pun ada dekat situ, dia straight dengan ruang tamu. Lepas tu ada dry kitchen, siap ada water filter lagi. Lepas tu ada wet kitchen. Besar wet kitchen dia ni. Semua kelengkapan dapur dah siap dah. So nak bercuti dengan family, nak main masak-masak, sesuai je. Washing machine pun ada. Dan yang ni bilik mandi dia lagi satu. Cantik tau bilik mandi dia. Dekat belakang ada pot barbecue, ada fried pan. Yang ni korang kena add on lah. Penting kalau nak cari homestay, ada kolam yang tak jauh pun daripada bandar dan semua tempat. Boleh try bermalam dekat sini, dekat Taman Semambuk Jaya. Yang ni Yellow Mansion Town Stay. Dia sama tau dengan Yellow Mansion Hotel tu. Apa-apa boleh Roger nombor di bawah.